Jangan duduk lama-lama kat dapur dengan teh tarik lah, dengan Milo ais. Sayang. Kalau kita cakap tentang kehidupan kita bermula pagi, kan, kita bangun awal lah. Kita bangun sebelum subuh kalau boleh, kan. Bangun setengah jam, 40 minit. Kalau lagi dahsyat 1 jam, 1 jam setengah sebelum subuh. Al-Quran menyebut orang yang bangun malam ni, Allah bagi satu kemuliaan. So bangun malam ni bila? Of course sebelum subuh. Dan lagi awal tu baru cuma bangun awal sangat ni kan, takut terlelap pula. Langsung subuh tu ruyuk pula kan. So bangunlah waktu yang sesuai, setengah jam, 40 minit sebelum subuh. So yang kedua, kalau kita ambil di satu sudut juga, istighfar juga Allah sebut dalam Quran, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, kan. Jadi waktu sahur ni orang buat apa? Tidur lah, tak bangun kan. Waktu terbaik makan tidur. Kan, waktu terbaik untuk istighfar. Ni Ramadan kita nak dekat ni kan. Saya ingatkan diri saya dan kita semua yang tengok video ni, kita ambil kesempatan sebelum subuh tu, jangan duduk lama-lama kat dapur. Tak kisahlah mak-mak ke ibu-ibu, kakak, abang-abang, adik-adik, duduk atas sejadah ataupun pergi masjid awal. 10 minit sebelum azan tu kita dah duduk kat masjid, istikaf dan solat-solat dari masjid. Kemudian kita istighfar waktu tu. Jangan waktu nak dekat subuh tu masih lagi kita dengan teh tarik lah, dengan Milo ais. Sayang. Waktu sebelum subuh adalah waktu terbaik untuk kita beristighfar. Sebelum subuh tu kira waktu mustajab doa juga. Betul? Waktu mustajab doa tu dah termasuk dalam 1/3 malam juga ke? 1/3 malam ialah mungkin awal sikit, tapi okey selagi mana dia berada pada waktu tahajud. Even istighfar tu juga doa. Ya Allah ampuni aku. Perubahan yang paling awal yang bermula pada pagi. So pagi yang bagus akan menghasilkan hari yang bagus, insya-Allah. Sebab Nabi pun sebut waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan.